Hai semua, Ifan ada di sini dan hari ini kami akan merakam permainan sembunyi dan cari yang hebat. Kami telah menyediakan banyak kotak catboard dan meletakkannya di seluruh gudang kami. Mari kita bertemu para peserta kita. Tugas anda adalah bersembunyi dalam kotak catboard ini dan tugas saya adalah mencari anda menggunakan barang di roda gergasi ini. Apa pendapat korang? Hebat. Kedengarannya menyeronokkan. Oh, dan saya hampir terlupa. Jika saya tidak menemui anda semua, saya akan mencukur kepala saya sebagai hukuman. Tetapi jika saya menemui anda semua, saya akan mendapat $1,000. Semoga kita akan melihat Ifan dengan gaya rambut baru pada akhir video. Baiklah, anda mempunyai 5 minit untuk bersembunyi. Masa bermula sekarang. Sementara semua orang sedang bersembunyi, jangan lupa untuk melanggan saluran saya dan tekan suka. Ya Tuhan. Jadi strategi saya cukup mudah. Saya memutuskan untuk bersembunyi sejauh mungkin. Mungkin kotak ini, saya tidak begitu suka warna ini. Seolah-olah memanggil nama saya. Maria. Kami tidak pernah melakukan cabaran seperti ini sebelum ini. Ia kelihatan sangat menarik. Saya tidak sabar untuk melihat Ifan mencukur kepalanya juga. Saya tahu kotak ini sangat jelas kerana ia betul-betul di sebelah roda. Tetapi kerana ia sangat jelas, saya rasa Ifan tidak akan mengambil peduli untuk memeriksanya. Jadi saya rasa kotak ini yang akan saya gunakan untuk bersembunyi. Baiklah, semua saya sudah dalam kotak. Saya berharap dia tidak memeriksa. Saya perlu memilih kotak terbaik di sini sekarang. Mungkin yang ini, yang hijau ini. Semuanya kelihatan begitu bagus. Di sini ada kotak kuning dan di sini ada kotak ungu. Kedua-duanya kelihatan sangat bagus. Tunggu, mungkin yang ini. Tunggu, yang ini mendatar. Baiklah, saya rasa saya akan masuk yang ini. Sebenarnya tidak, saya akan masuk dalam yang ini. Kotak kuning. Mungkin tidak, mungkin sebenarnya yang ini. Saya tidak tahu yang mana nak pilih. Kotak mana yang patut Mike pilih? Kuning atau ungu? Tulis dalam komen. Nampak selesa? Bagus. Baiklah, masa telah tamat. Sudah tiba masa untuk memulakan sembunyi dan cari kotak yang ekstrim. Mari kita pergi. Oh, roda kereta. Mari kita pergi. Wuhu. Saya sudah mula suka cabaran ini. 4 ini terlalu kecil. Mari kita lihat. Hello. Ada sesiapa di rumah? Kotak merah. Saya boleh dengar suara dia. Dia betul-betul di situ. Saya akan pilih yang ini. Ini yang sebenar. Ya Tuhan. Saya rasa sudah tiba masa untuk memeriksa jika ada sesiapa di dalam sana. Saya telah membazirkan percubaan pertama saya. Jangan risau. Mari kita teruskan. Mari kita putar sekali lagi. Bola bowling. Itulah yang saya maksudkan. Saya datang. Oh, ini sangat berat. Anda tidak bersedia untuk ini. Kotak mana yang patut saya pilih? Saya ada idea. Saya akan menggulingkan bola dan anda adalah pin saya. Dia kata dia akan menghancurkan kotak dengan bola bowling. Saya jadi sangat takut. Sangat senyap. Ketuk, ketuk. Yang ini. Siapa yang boleh muat dalam itu semua? Ayo. Yang ini memanggil nama saya. Ia berada di tengah-tengah semua kotak. Saya rasa saya akan pilih yang ini. Bersedia untuk serangan. 3, 2, 1. Ada sesiapa di dalam? Yeay! Saya jumpa anda. 1. Bagaimana anda tahu saya di sini? Saya cuma dengar ada orang bergerak dalam kotak. Selamat berjaya semua. Oh, kaki saya kebas. Mari kita teruskan. Saya rasa dia dah jumpa Emma. Oh, syukur kepada Tuhan. Semoga barang ini akan menjadi yang baik. ATV. Wah, itu hebat. ATV. Apa yang berlaku di sana? Saya langsung tidak menjangkakan ini. Masa untuk mencari peserta lain. Saya rasa saya akan langgar kotak itu. Tiada sesiapa di sana tetapi itu sangat hebat. Mari kita teruskan. Itu sangat bahaya. Pusingan sudah tamat. Mari kita lihat apa seterusnya. Tembikai. Saya kesian dengan mereka. Oh Tuhan. Saya benar-benar berharap tiada sesiapa di dalam sana tetapi peraturan tetap peraturan. 3, 2, 1. Saya rasa saya telah mematahkan leher seseorang. Mari kita lihat. Saya agak takut untuk memeriksanya sekarang. Oh, tolonglah tiada sesiapa di dalam sana. Oh, itu tembikai yang sedap. Bagus. Mari kita putar roda sekali lagi. Apa yang saya akan dapat? Pencuci tekanan tinggi.
Itu cara yang hebat untuk mengetepikan peserta. Jom pergi. Siapa nak mandi? Saya ada air untuk kamu. Apa maksud dia dengan itu? Yang ini, mungkin ada sesiapa di rumah. Saya rasa tak ada sesiapa di sini. Saya akan pergi ke kotak lain. Saya bernasib baik lagi kali ini. Saya betul-betul harap dia tak kembali. Katakan hello kepada kawan kecil saya. Okeylah, saya kalah. Kamu berjaya tangkap saya. Oh, agaknya kamu dah keluar sekarang. Kena juga akhirnya. Adakah saya memperdaya kamu? Ya, saya sangka kamu dah pergi. Jangan sedih. Kamu buat dengan baik. Kerja bagus. Sekarang pergi. Sekarang jom pusing roda dan pergi ke pusingan seterusnya. Item seterusnya. Kawan-kawan, suka video ini jika kamu mahu saya kalah cabaran ini dan potong rambut pendek. Saya nak tengok berapa ramai antara kamu yang ada. Oh, stoking kotor. Ini akan jadi pusingan yang sangat toksik. Baiklah, mari mula mencari. Hello, ada sesiapa di dalam? Bau ini terlalu kuat. Ivan secara mencurigakan senyap untuk pusingan kedua berturut-turut. Dia sedang buat sesuatu yang tidak baik. Saya rasa saya akan pilih satu di bawah. Ini adalah bau yang sangat mematikan. Oh, kamu dengar tak itu? Seseorang bersin. Oh, tidak. Saya harap itu bukan. Atau mungkin saya hanya reka. Mungkin. Oh, tunggu. Lihat kotak ini. Ketinggian Maria lebih kurang begini. Mungkin dia bersembunyi di sini. Bersedia. Mari semak kotak ini. Apa? Kosong lagi. Itu satu serangan jantung. Satu lagi percubaan yang sia-sia. Mari kita ke pusingan seterusnya, saya rasa. Misi gagal. Jom pergi. Saya tak sabar nak tengok item seterusnya. Bra. Apa yang patut saya buat dengan pisang ini? Saya tak jumpa sesiapa pun dengan benda ini. Oh, tidak. Apa ini? Arg. Gorila. Saya rasa saya dapatkannya. Tu. Gorila mahukan pisang. Ya. Ya, Tuhan. Oh. Kamu ada di sini. Saya jumpa kamu. Terima kasih, Gorila. Kamu menang. Mari kita teruskan. Jom pergi. Wow, masa untuk satu pusingan golf. Saya satu-satunya yang tinggal dan Ivan tak ada banyak peluang. Saya ada satu bola yang bermaksud saya ada hanya satu percubaan dan saya pilih kotak itu. Mari cuba. Bagaimana saya tahu jika ada sesiapa di dalam daripada pukulan lemah itu? Tak ada sesiapa di sana tapi saya cuba yang terbaik. Intuisi Ivan tak begitu baik. Itu bagus untuk saya. Entah macam mana saya kena teka kotak mana Maria bersembunyi. Masa untuk beraksi tinju. Saya perlu duduk senyap seperti tikus supaya saya boleh lihat Ivan botak. Memukul kita tidak baik tetapi saya tidak cuba menyakiti kamu, Maria. Saya hanya pukul kotak ini dan saya rasa saya menang dengan yang ini. Sedia menerima pukulan cangkuk. 3, 2... Ivan adalah peninju yang buruk. Jom kita mula. Arg! Maria tidak ada di sini. Dah, Cutter. Saya perlukan beberapa item lagi. Tongkat ketiak jom. Selangkang besar untuk bola besar. Jom pergi. Hulk menghentam. Sekarang masa untuk semak. Oh, apa kamu buat di sini? Saya datang untuk peluang tambahan. Sebenarnya saya sangka memang ada orang di sini. Hentikanlah. Mari kita ke pusingan seterusnya saya rasa. Harap ada sesuatu yang lebih baik. Putar roda. Oh, nunchuk. Itu akan jadi sangat bagus. Itu sakit. Saya tak begitu pandai dengan nunchuk. Secara jujurnya, saya tak percaya dengan kemenangan saya lagi. Ada banyak kotak yang tinggal. Saya sangat lapar. Ini jauh lebih baik. Sekarang yang saya perlu buat adalah memilih dengan berhati-hati. Bagus. Berdasarkan bau, Ivan ada di tempat berhampiran. Maria, kotak mana kamu berada? Mungkin yang ini. Ia memang tak tertahan. Saya akan letak pizza ini dan terus mencari. Apa yang Maria akan pilih? Yang hijau atau yang biru? Sudah tentu, ini adalah risiko besar, tetapi bau pizza membuatkan saya gila. Saya ada hanya satu percubaan yang tinggal. Saya perlu pilih dengan bijak.
Saya berada dalam risiko besar. Wow, siapa itu? Maria. Kenapa awak ambil pizza tu? Saya sangat lapar dan baunya sangat menyelerakan. Jadi, saya jumpa semua orang. Nampaknya begitu. Yeay! Kawan-kawan, ia memang hebat. Saya berjaya simpan rambut saya dan dapat $1,000. Saya pasti awak cuma bernasib baik. Lain kali awak akan terima hukuman. Tak kisah sebab terima kasih kerana menonton. Suka video ini? Kalau anda suka video ini, pastikan anda tulis komen. Mungkin kami akan buat lagi. Selamat tinggal semua.